Kepada geng-geng bujang ataupun kepada korang yang masih belum ada komitmen ataupun dah ada komitmen cumanya tak ada komitmen yang besar-besar lah, macam rumah ke, kereta ke, kereta mahal-mahal lah contohnya kan. Korang kena ingat benda ni betul-betul. Pastikan jangan melebihi nilai 10% daripada gaji bersih korang. Katakanlah kalau gaji korang RM3,000, 10% daripada RM3,000 bersamaan RM300. Kalau gaji korang RM2,000, 10% bersamaan dengan RM200. Katakanlah gaji bersih, gaji basic kan RM1,700, 10% bersamaan dengan RM170. So, apa yang dimaksudkan dengan nilai 10% ni? Bagi korang yang baru tahu kan, nilai 10% ni adalah nilai sebuah keperluan bagi korang untuk ada perlindungan. Perlindungan untuk diri korang sendiri. Jadi datang pula soalan seterusnya adalah perlindungan ni untuk apa pula kan? Jadi perlindungan ni adalah untuk diri korang sendiri sekiranya berlaku sesuatu musibah ataupun mudarat terhadap diri korang yang boleh menyebabkan korang tak boleh lagi bekerja dan boleh mengakibatkan korang dah hilang ataupun tiada sumber pendapatan. Na'udzubillah min zalik. Contoh seperti kematian ataupun kehilangan anggota badan, cacat kekal lah kiranya. Dan lagi satu adalah bila korang menghidapi penyakit-penyakit kritikal. Contoh macam jantung, kanser dan sebagainya. So, bila adanya perlindungan ni, korang akan dapat satu nilai pampasan secara instant. Jadi, sekiranya berlaku kematian terhadap diri kita, jadi nilai perlindungan ataupun nilai pampasan yang kita carum tu akan jadi milik penama. Tak kisahlah korang bagi nama sesiapa. Contoh, kalau korang sebagai suami, korang letak penama tu 100% kepada isteri korang. Jadi, kesemua duit pampasan tu akan menjadi 100% milik isteri korang. Nilai pampasan ni bergantung kepada berapa yang korang carum. Setiap orang berbeza kemampuan dia. Setiap orang berbeza gaji ataupun pendapatan dia. Jadi, ikut kemampuan korang. Cumanya saya nak mengingatkan korang, jangan sesekali melebihi nilai 10% daripada gaji bersih korang. Jadi dekat sini korang dah faham ke belum? Jemput follow saya untuk sharing yang seterusnya.